kita sering dikejutkan dengan pelbagai isu sosial yang melibatkan keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan remaja. Fenomena ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah turut menjejaskan keharmonian masyarakat dan masa depan negara. Ilmu, kecanggihan, tapi tak boleh lari daripada persoalan adab dan akhlak. Jadi Statistik menunjukkan ribuan kes bunuh dan peningkatan jenayah dalam kalangan masyarakat setiap tahun. Situasi ini semakin membimbangkan apabila pelajar sendiri terlibat dalam kes rogol, keganasan dan salah laku sosial. Antara punca utama keruntuhan akhlak ialah kurangnya didikan agama dan nilai murni dalam diri individu. Selain itu, pengaruh rakan sebaya yang negatif juga mendorong remaja terlibat dalam gejala sosial. Tidak kurang juga, penggunaan media sosial tanpa kawalan menyebabkan mereka mudah terdedah kepada perkara yang tidak bermoral. Keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak anak-anak. Ibu bapa perlu memberikan perhatian, kasih sayang serta didikan yang sempurna agar anak-anak tidak terjebak dalam masalah sosial. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga mampu mengelakkan remaja daripada mencari pengaruh luar yang negatif. Antara kesan secara umum ialah individu rosak masa depan, terlibat jenayah, gangguan emosi dan mental. Yang kedua, hubungan keluarga renggang, tekanan dan malu. Dan yang ketiga, hilang rasa aman dalam masyarakat dan meningkatkan kes jenayah negara. Dan yang terakhir, generasi muda tidak berkualiti menjejaskan pembangunan masa depan. Akhir kata, masa depan sesebuah negara bergantung kepada akhlak generasi muda. Jika akhlak runtuh, maka runtuhlah masa depan kita. Jadi, pilihan di tangan kita, mahu berubah atau terus hanyut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.